Korang nak tahu tak? Helmi habis duit lagi. Hello guys. Alamak, kali ni Helmi beli apa pula daripada Popmart. Kita tengok. Okay, Helmi excited nak unboxing sebab Helmi ada 2 box. Sepatutnya ada 1 lagi box tapi tak sampai lagi. Tak tahu Helmi beli apa. Okay, first kita ada box ni besarnya. Tapi rasa macam beli barang kecil je. Second box kita, this one. Yang ada second box kita. Helmi rasa yang kotak kecil ni adalah Hirono. Kotak dia besar gila. Helmi tak beli banyak barang pun, satu barang je. Apakah? Hirono casing road journal. Okay, road journal casing. Pakai terus casing ni. Dah tak sabar. Kira Helmi tak pernah beli casing from Popmart tau. Tapi sebabkan Helmi baru upgrade phone, Hirono punya casing sumpah cute, sumpah cantik. So, let's go kita unboxing. Okay, first. Tenteren. Buka. Wow, it's cute. Weh, kurang. Gila lah. High quality. Weh, bestnya pegang dia. Okay, sebab dia adalah guna material dia adalah material kain jeans. Okay, material kain jeans. Kita tengok detail dia. Okay, kita tengok detail dia. Nampak tu? Dia asyik ada kain-kain jeans tu. Cute kan? Cute kan? Cute. Okay. Tapi kotak dia besar betul tadi kan? Satu tu je pun. Besar betul. Kenapa yang beli asing? Sebab stok. Okay, sebab stok dia susah dapat. Okay. Oh, so yang Helmi punya Hirono Lanyard tu tak sampai lagi. Hirono Lanyard Helmi belum sampai. Yang sampai adalah Helmi punya Christmas gift tu. So Helmi ada beli Christmas gift yang RM169 tu. Tapi you guys akan dapat 5 item.